Baik, perhatian ya. Kelas tahun 2 yang cikgu ajar seni ya. Sekarang ni waktu seni. Bila kita sebut seni, cikgu minta buku tulis seni, murid dia ada hantar macam ni. Ya, sepatutnya ini adalah buku muzik ya. Okey, buku muzik. Kita guna waktu muzik je. Okey, ni betul ni, cantik ni. Okey. Okey ya. Ini untuk muzik. Nama siapa? Filza. Filza ambil ya. Okey, yang macam ni juga. Ni pun saya nak tegur sikit. Okey, tadi dah nampak kan? Bukan tampal macam ni ya. Saya dah ajar hari tu. Ya. Sila betulkan. Sila betulkan ya. Okey, buku seni ni mana-mana buku tak kisahlah. Buku garis satu macam ni ke ya. Ni pun buku muzik ni, siapa hantar buku muzik? Muhammad Hafizi? Tak perlu ya. Okey, ni simpan. Nanti untuk muzik baru kita guna. Okey, macam ni. Buku seni. Nanti nak buat lembaran, kita nak tampal lembaran, kita akan buat dalam buku tulis. Tak kisahlah buku tulis garis satu boleh. Apa garis pun boleh. Macam ni pun boleh, tak kisah. Okey ya.